ke Seri Perigi. Sampai bawah ni aku kan boleh mandi, tapi aku malas nak mandi. Macam kalau nak main camping ke apa kan, berkelah sesuai duduk bawah ni. Kita nak naik atas yang terjun. Kalau setakat main sini nak jalan-jalan kot ni tak berapa syok. Dan lagi satu, kalau hampa nak main sini kan, sebab ni kan kawasan Gunung Jerat, better beli permit lah. Dia macam kalau hampa tak beli pun ikut hampa, tapi kalau tak kena kat diri sendiri tak apa lagi. Kali kena hampa nak bayar berapa puluh ribu. Ya ni kot laluan masuk dia, pokok buluh. Oh ni pasal bunga hak depan duk kata tu. Jadi dengan lafaz bismillah, jom kita start. Sekarang 8.42. Aku expect pukul 9 ni kita dah jejak ke atas. Awal-awal pun nak bagi track kan macam ni ke, licin. Memang tak ada orang. Tapi tak pelik pun sebab pagi ni kami bekerja, so tak ramai. Tapi track dia jelas weh, tak confuse macam ni kan. Sini mana ada track apa-apa. Tu ni atas. Soal? Soal? Soal. Kat atas tu ramai? Ramai. Penuh orang? Ada Cina pun ramai, Melayu pun ramai. Okay bang, masih. Kebetulan yang aku kata seorang tu yang tengah mendaki tu patut tadi banyak kereta. Berada tu kata ambil kiri bila terjumpa simpang. Okey, kita abad sampai jumpa. Bunyi aku ingat orang mandi pakai air pipe. Mungkin ada kebocoran ni, tak tahu lah. Pastikan aku sampai dengan selamat, syukur lah. Tak ada orang seperti yang boleh dilihat lah. Pipe ni mereka ambil sumber sampai air terjun tu sendiri. So ni pun telah membuktikan yang jalan ni betul. Ni apa ni? Peninggalan. Mesti ada cerita dia sendiri. Kenapa tempat berbatu tu tiba-tiba wujud berada tadi. Okey, landai, jalan landai. Aku nak cari mana simpang, aku kata kena belok kiri tu. Ni apa cerita ni dengan baju MU hantar dekat tengah-tengah gunung ni. Nak pergi mandi pun jangan buka baju tani weh. Ni satu lagi
Ayak terjun. Tang tu Kak tengok. Tadi aku pi pun 8.42. Sekarang baru nak masuk lah 8.50. 10 minit tak sampai. Okay, nampak ayak mengalir. Walaupun baru je kita kat kaki pergunungan ni, tapi sejuk je. Tak sanggup aku nak mandi. Adakah ni yang dia masukkan dengan jalan 2 simpang? Dia yang terjun tadi sampai ke bawah. Oh, manakala ini pula laluan ke belah kiri dan menurun lah. Dengan ni kot, turun je lah. Sesak patah balik. Apa dah hai? Okey. Loput. Nampak orang siap. 12 seconds later. Weh, kasut aku melecok weh. Ni kena turun dengan ayak-ayak ni. Yang aku basah ni. Alright, aku dah lekat dekat badan aku. Pernah rabat lagi. Aku harap minit ni kuat lah. Sebab jauh lagi aku nak pergi. Aku dah syong dah naik. Sekejap lagi nak turun. Teruk juga. Dah lah licin. Kena pergi sana pula nak tengok view Bendang. Basah kasut aku. Inilah saya punya pipe tadi sepanjang trek tu. Kat bawah tu ramai gila. Aku sampai tengah buka kasut. Tapi licin je. Aku dah seberang di sini ya. Buka kasut lagi selesai. Lagi permukaan terasa. Ya, suggestion aku. Katanya sini kena buat tangga turun terus di bawah. Malah kalau masuk ikan balik nak turun. Lompat lah ikan. Lompat lah. Ya ramai manusia. Yang hari kerja tak ramai. Kalau tu ramai je. Much later. Wih, bateri aku 20 ni. Okay, nak sampai 10 minit pun tak sampai. Kalau hampa malas sangat nak pergi hiking bukit tinggi-tinggi, hampa rabat je ayak terjun ni pun semalah-malah orang hiking tau. Tengok orang duduk atas tu pakai slipper, bukan pakai lengkap sangat pun. Lagi cin. Siapa tak ada orang nampak. Tak guna betul.
Okay kot, aku berhenti di sini saja. Itulah, ini je sebenarnya aku nak cuba footage yang baru. Sebab tu aku pergi hiking. Kalau kata aku tak beli kamera ni, aku malas nak pergi hiking. Jadi itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe. Itu je. Okay, bye. Assalamualaikum.